Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazid Roswaidi. Saya akan menerangkan tentang tajuk keutuhan wacana, rujukan dalam teks dan juga format bagi APA versi yang ketujuh. Sebelum kita memulakan perbincangan, bagilah saya membaca serangkap pantun terlebih dahulu. Pagi-pagi minum air kelapa, sambil hirup lihat sang merpati. Selamat menonton wahai semua. Video pendek ini untuk dikongsi inti. Baiklah, kita akan mulakan pembentaran ini dengan tajuk keutuhan wacana. Ianya merujuk kepada kesatuan dan kesinambungan dalam sesebuah teks supaya mesej yang disampaikan dapat difahami dengan jelas, tersusun dan tidak mengelirukan pembaca. Dalam linguistik, keutuhan ini memastikan setiap ayat saling berkait dan menyumbang kepada makna keseluruhan teks. Terdapat 4 komponen utama dalam keutuhan wacana, iaitu yang pertama, keutuhan semantik, yang merujuk kepada kesinambungan makna antara ayat dan perenggan. Setiap idea perlu saling berkait dan menyokong tema utama teks. Yang kedua, keutuhan gramatikal, melibatkan penggunaan struktur bahasa yang betul seperti kata hubung, rujukan dan juga penggantian. Ini membantu pembaca mengekalkan fokus dan memahami hubungan antara ayat. Yang ketiga ialah keutuhan leksikal, berkaitan dengan pilihan perkataan yang konsisten dan sesuai dengan konteks. Penggunaan kata kunci atau sinonim boleh membantu mengekalkan fokus terhadap topik. Yang terakhir sekali ialah keutuhan fonologi. Walaupun lebih relevan dalam wacana lisan, aspek ini merangkumi intonasi, tekanan suara dan jeda yang membantu penyampaian mesej secara berkesan. Baiklah, sekarang kita akan bergerak ke isi yang pertama, iaitu keutuhan semantik. Apa itu keutuhan semantik? Keutuhan semantik bermaksud kesatuan dari segi makna dalam sesebuah teks. Ia memastikan setiap idea yang disampaikan saling berkait dan menyokong tema utama tanpa menyimpang atau mengelirukan pembaca. Dalam teks yang dianalisis, kita dapat lihat bahawa makna berpusat kepada peranan teknologi multimedia dalam pendidikan. Penulis mengekalkan fokus ini dengan menggunakan perkataan seperti kurikulum, pengajaran, murid dan ICT secara berulang. Pengulangan ini bukan sekadar gaya bahasa, tetapi juga berfungsi sebagai mengekalkan konsistensi makna dan mendukung tema utama, iaitu pendidikan digital. Teks ini menunjukkan keutuhan semantik yang baik kerana yang pertama, fokus makna tidak berubah sepanjang teks. Yang kedua, istilah utama digunakan secara konsisten. Dan yang ketiga, idea disusun secara logik dan menyokong tema pendidikan digital. Keutuhan semantik bukan sahaja penting dalam penulisan akademik, tetapi juga dalam komunikasi harian kerana ia membantu memastikan mesej sampai dengan tepat dan berkesan. Yang kedua, kita ada keutuhan leksikal, yang merujuk kepada penggunaan kosakata yang saling berkait atau berulang dalam sesebuah teks untuk mengukuh mesej dan memastikan pembaca kekal fokus terhadap tema utama. Dalam teks yang dianalisis, kita dapat lihat penggunaan istilah seperti multimedia, pendidikan, strategi dan juga pengajaran. Penggunaan ini bukan sekadar gaya penulisan, tetapi juga berfungsi untuk menegaskan topik utama, iaitu pendidikan digital. Selain itu, penulis turut menggunakan sinonim seperti kaedah, alternatif, pendekatan inovatif dan juga transformasi pendidikan. Penggunaan sinonim ini memperkaya teks dan mengekalkan pengulangan yang membosankan sambil mengekalkan makna yang konsisten. Ini menunjukkan bahawa penulis berjaya mengekalkan keutuhan leksikal dengan baik. Menurut kajian linguistik, keutuhan leksikal membantu pembaca dari segi dengan pasti tema utama dengan lebih jelas, mengingati isi penting melalui pengulangan dan variasi kosakata, memahami hubungan antara idea dalam teks secara lebih berkesan. Keutuhan leksikal juga memainkan peranan yang sangat penting dalam penulisan akademik kerana ia mencerminkan kematangan bahasa dan kejelasan fikiran penulis. Dalam konteks pendidikan digital, penggunaan istilah yang relevan dan konsisten seperti ICT, pengajaran dan pendekatan inovatif menunjukkan bahawa penulis memahami isu yang dibincangkan dan mampu menyampaikan mesej dengan berkesan. Baiklah, mari kita gerak ke isi yang ketiga, iaitu keutuhan gramatikal.
betul dan penggunaan unsur tata bahasa yang tepat untuk memastikan kesinambungan idea dalam sesebuah teks. Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam menjamin kelancaran wacana dan kefahaman pembaca. Dalam teks yang diberi, kita dapat lihat penggunaan kata hubung seperti oleh itu, selain itu dan dengan ini. Kata hubung ini berfungsi untuk menyambung ayat dan perenggan secara logik, sekaligus membantu pembaca mengikuti aliran pemikiran penulis dengan mudah. Selain itu, ayat-ayat yang menggunakan bersifat kompleks dan formal iaitu ciri-ciri utama dalam penulisan akademik. Contohnya, ayat yang menggabungkan klausa utama dan klausa keterangan yang memberikan kematangan dalam penyusunan idea dan pengetahuan terhadap sesuatu dalam kata bahasa yang betul. Seperti yang kita tahu, kebutuhan gramatikal mempunyai 3 perkara, iaitu yang pertama, penanda pergantian seperti kata ganti nama, seperti contoh dia atau mereka, dan juga frasa kerja. Yang kedua, penanda rujukan seperti ini, itu yang merujuk kepada maklumat sebelumnya. Dan yang ketiga, penanda elipsis iaitu pelenyapan unsur yang berulang untuk mengelakkan kekaburan. Kesemua unsur ini menyumbang kepada kesinambungan dan kejelasan mesej dalam teks. Dalam konteks pendidikan digital, kebutuhan gramatikal memastikan bahawa idea tentang teknologi, strategi pengajaran dan transformasi pendidikan disampaikan secara tersusun dan juga mudah difahami. Mari kita bergerak ke keutuhan wacana yang terakhir, iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi lazimnya merujuk kepada aspek ini dalam komunikasi lisan seperti intonasi, hentian suara dan nada. Namun, dalam teks bertulis, keutuhan fonologi masih boleh dikira pasti melalui irama bahasa dan kesesuaian istilah yang digunakan. Dalam teks yang diberikan, penggunaan istilah akademik seperti transformasi pendidikan, pengintegrasian teknologi dan pembelajaran abad yang ke-21 memberi kesan yang profesional dan mantap. Istilah-istilah ini bukan sahaja sesuai dengan tema pendidikan digital, tetapi juga menghasilkan irama bacaan yang lancar dan berstruktur walaupun tidak dibaca secara lisan. Menurut kajian fonologi, pemilihan perkataan yang mempunyai pola suku kata yang seimbang dan aliran bunyi yang konsisten boleh meningkatkan kefahaman dan daya ingatan pembaca. Ini kerana otak manusia cenderung untuk memproses maklumat yang berirama dengan lebih mudah. Selain itu, kebutuhan fonologi dalam teks bertulis juga dapat dilihat melalui penggunaan istilah yang sedari dari segi bunyi dan makna. Contohnya, pendekatan inovatif, strategi pengajaran dan juga kaedah alternatif. Pengelakkan daripada istilah yang janggal atau tidak sesuai yang boleh mengurangi pelajaran bacaan dan pemahaman. Kesimpulannya, walaupun fonologi lebih ketara dalam komunikasi lisan, teks yang diberikan tetap menunjukkan keutuhan fonologi yang baik melalui pemilihan istilah yang tepat, berirama dan selari dengan tema pendidikan digital. Baiklah, tajuk keutuhan wacana sudah pun selesai. Sekarang, mari kita bergerak ke tajuk yang kedua, iaitu petikan dalam teks ataupun in-text citation. Petikan dalam teks merujuk kepada cara penulis menunjukkan sumber rujukan yang digunakan untuk menokong hujah ataupun fakta dalam penulisan. Ia bukan sekadar formaliti, tetapi juga satu amalan yang penting dalam dunia akademik. Pertama, petikan membantu mengelakkan plagiarism, iaitu perbuatan menjalin idea ataupun maklumat tanpa memberikan kredit kepada penulis asal. Dengan menyatakan sumber, penulis menunjukkan integritas dan menghormati hak intelektual orang lain. Yang kedua, petikan berfungsi untuk membuktikan bahawa hujah disokong oleh sumber yang sah dan boleh dipercayai. Ini meningkatkan kredibiliti penulisan dan menunjukkan bahawa penulis telah membuat kajian yang teliti. Contohnya, jika seseorang menulis tentang kelebihan teknologi dalam pendidikan, menyertakan petikan daripada jurnal pendidikan ataupun laporan UNESCO akan menjadikan hujah lebih kukuh dan meyakinkan. Dalam penulisan akademik,
terdapat pelbagai gaya petikan seperti APA, MLA dan CECO. Di Malaysia, gaya APA edisi ke-7 sering digunakan dalam tugasan pelajar IPT dan juga IPG. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi, petikan dalam teks ialah cara untuk menunjukkan sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan. Ia sangat penting dalam penulisan akademik kerana dua sebab utama, iaitu yang pertama, untuk mengelakkan plagiarism, dan yang kedua ialah untuk meningkatkan kredibiliti hujah yang dikemukakan. Dalam teks yang diberikan, petikan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 dan Abdullah 2020 digunakan dengan betul mengikut format APA versi ke-7. Petikan ini diletakkan selepas fakta atau hujah yang disokong oleh sumber tersebut. Contohnya, penggunaan ICT dalam bilik darjah selaras dengan PPPM 2013 hingga 2025 yang menekankan pembelajaran abad yang ke-21. Kementerian Pendidikan Malaysia 2017. Petikan ini menunjukkan bahawa penulis merujuk kepada dokumen rasmi dan kajian terdahulu untuk menyokong hujah yang dikemukakan. Ini bersahaja memberikan tahap akademik yang baik, tetapi juga membuktikan bahawa penulisan tersebut berasaskan kajian dan bukti yang sahih. Menurut panduan APA 10, petikan dalam teks perlu disertakan dengan senarai rujukan penuh di akhir dokumen supaya pembaca boleh merujuk semula kepada sumber asal. Ini mencerminkan etika penulisan, ketelitian kajian dan juga kejujuran akademik yang tinggi. Baiklah, tajuk yang kedua sudah pun selesai saya bincangkan sebentar tadi, iaitu rujukan dalam teks. Sekarang mari kita bergerak ke tajuk yang ketiga, iaitu format APA versi ke-7. Rujukan ialah senarai sumber yang digunakan dalam penulisan dan diletakkan di akhir dokumen. Ia penting untuk menunjukkan bukti sokongan kepada hujah, mengelakkan plagiarism dan meningkatkan kredibiliti penulisan. Dalam penulisan akademik, gaya petikan yang digunakan mestilah konsisten dan tepat. Salah satu gaya yang paling meluas digunakan ialah APA versi yang ke-7 yang diperkenalkan oleh American Phraseological Association pada tahun 2019. Gaya ini sesuai untuk berbagai jenis sumber termasuk bahan digital. Antara ciri-ciri utama format APA versi yang ke-7 ialah yang pertama, nama penulis diikuti tahun dalam kurungan. Contohnya, Ali, A.R. dalam kurungan 2020. Yang kedua, tajuk buku atau artikel dalam italik. Hanya huruf pertama tajuk dan nama khas ditulis dengan huruf besar. Contohnya, transformasi pendidikan digital. Yang ketiga, maklumat penerbit ataupun URL jika sumber atas talian. Jika sumber diperoleh secara digital, awatan penuh perlu disertakan. Dan yang ketiga ialah disusun mengikut abjad. Berdasarkan nama keluarga penulis pertama dalam senarai rujukan, format ini juga tidak lagi memerlukan tempat terbitan seperti Kuala Lumpur, berbeza daripada edisi sebelumnya. Selain itu, penggunaan ETFM digunakan untuk petikan dalam teks apabila penulis lebih daripada 2 orang. Kita dah tahu ciri-ciri format APA yang ke-7, mesti kita nak tahu contoh APA yang ke-7, bukan? Berikut ialah contoh rujukan yang telah disusun semula mengikut format APA versi ke-7. Format ini digunakan secara meluas dalam penulisan akademik untuk memastikan sumber dirujuk dengan tepat dan konsisten. Seperti yang dilihat, kedua rujukan ini menunjukkan ciri-ciri utama APA yang ke-7, iaitu yang pertama, terdapat nama penulis diikuti tahun dalam kurungan. Yang kedua, tajuk buku ditulis dalam italik dan hanya huruf pertama yang menggunakan huruf besar. Yang ketiga, maklumat penerbit disertakan selepas tajuk. Yang keempat, semua rujukan disusun mengikut abjad dan konsisten dari segi format. Maklumat tambahan, jika sumber diperoleh secara atas talian ataupun URL perlu disertakan. Format ini tidak lagi memerlukan tempat terbitan seperti dalam versi terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk yang sangat penting dalam bidang penulisan ilmiah, iaitu kejelasan dalam penulisan akademik. Untuk bahagian pertama, saya akan menerangkan maksud kejelasan secara lebih mendalam. Secara umumnya, kejelasan bermaksud keupayaan seseorang penulisan menyampaikan idea dan maklumat secara tepat, tersusun dan mudah difahami oleh pembaca. Dalam konteks akademik, kejelasan bukan sekadar menulis ayat yang betul dari segi tata bahasa, tetapi melibatkan kemahiran menyusun pemikiran secara sistematik agar imej yang disampaikan sampai tepat kepada sasaran pembaca. Kejelasan menjadikan tulisan itu teratur, berfokus dan meyakinkan. Apabila penulisan kita jelas, pembaca dapat memahami isi kandungan tanpa perlu meneka maksud atau mentafsir terlalu banyak. Seorang penulis akademik perlu menggunakan bahasa formal, ayat yang teratur dan struktur isi yang logik. Tujuan utama kejelasan ialah memastikan pembaca tidak keliru, tidak hilang fokus serta mampu menangkap maksud utama penulisan dengan cepat dan tepat. Seterusnya, yang kedua, menyusun isi secara logik dari umum kepada khusus. Dengan cara ini, pembaca akan lebih mudah mengikuti aliran pemikiran penulis dari latar belakang kepada huraian yang mendalam. Seterusnya, yang ketiga, mengelak ayat panjang yang berbelit-belit. Ayat yang terlalu panjang boleh mengaburkan imej atau mesej utama. Sebaliknya, gunakan ayat yang ringkas tetapi padat dengan makna. Yang keempat, setiap perenggan membawa satu idea utama sahaja. Ini membantu pembaca menimbulkan perhatian kepada isi yang ingin disampaikan tanpa gangguan idea lain. Yang kelima, menyertakan bukti atau rujukan bagi menyokong hujah. Ini bukan sahaja menjadikan tulisan lebih meyakinkan, malah menunjukkan bahawa penulis membuat kajian dan tidak menulis berdasarkan pendapat semata-mata. Contoh kejelasan dalam petikan. Dalam petikan yang kami analisis, penulis dapat menunjukkan kejelasan yang tinggi melalui struktur penulisannya. Penulis memulakan teks dengan latar belakang sistem pendidikan di Malaysia dan seterusnya beralih kepada isu penerapan teknologi multimedia dengan pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan istilah seperti yang ditunjukkan dari contoh tersebut menunjukkan penulis menggunakan bahasa akademik yang formal, tepat dan sesuai dengan bidang perbincangan. Selain itu, setiap istilah dijelaskan dengan fungsi dan tujuannya, bukan sekadar disebut tanpa penerangan. Contohnya, apabila penulis menyebut KSSR, beliau menerangkan bahawa kurikulum tersebut bertujuan melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Penjelasan seperti ini menjadikan teks lebih mudah difahami dan tidak menimbulkan kekeliruan pada pembaca. Rumusan konsep kejelasan iaitu penulis berjaya mengekalkan kejelasan maksud dan fokus topik sepanjang teks, penggunaan istilah akademik yang sesuai dan sokongan rujukan menjadikan hujah lebih kukuh dan kredibel. Selain itu, struktur ayat yang tersusun serta gaya bahasa yang objektif membantu pembaca memahami mesej dengan lebih mudah. Secara keseluruhannya, kejelasan menjadi asas kepada kualiti suatu penulisan akademik. Tanpa kejelasan, mesej utama tidak akan sampai dengan berkesan walaupun isi kandungannya bernas. Baik, kita beralih kepada bahagian kedua iaitu kohesi dalam penulisan akademik. Kohesi boleh difahami sebagai keterikatan
bentuk bahasa dalam teks, atau dengan kata lain, bagaimana ayat-ayat dalam suatu teks dihubungkan secara linguistik supaya tidak kelihatan terpisah. Tanpa kohesi, teks akan kelihatan seperti ayat-ayat yang berdiri sendiri tanpa ikatan. Jadi, kohesi membantu memastikan setiap ayat mempunyai hubungan rapat antara satu sama lain. Hal ini dapat melalui penggunaan kata hubung, penanda wacana, rujukan, penggantian kata dan pengulangan istilah penting. Bentuk kohesi dalam petikan. Dalam petikan yang kami analisis, penulis menggunakan pelbagai bentuk kohesi yang efektif. Pertama, penanda wacana dan kata hubung. Antara contoh yang digunakan termasuklah selain itu, rentiran itu, hal ini kerana, oleh itu dan dengan itu. Kata-kata ini memainkan peranan besar dalam menunjukkan kesinambungan idea dan memastikan aliran hujah berjalan lancar dan satu perenggan ke perenggan yang lain. Kedua, pengulangan istilah utama seperti kurikulum, teknologi multimedia, pendidikan abad ke-21 dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Pengulangan ini penting bagi mengekalkan tumpuan kepada tema utama penulisan dan mengelakkan perubahan fokus yang mendadak. Ketiga ialah rujukan. Sebagai contohnya yang kita lihat, rujukan sebegini bukan sahaja membuktikan kesahihan kenyataan penulis tetapi juga menunjukkan kohesi antara teks penulis dengan sumber luar. Ia memberi gambaran bahawa penulis bukan menulis secara terpisah tetapi mengaitkan hujah dengan hasil penyelidikan orang lain. Sebagai rumusan, penulis telah menggunakan pelbagai alat kohesi linguistik dengan amat baik. Kohesi inilah yang menjadikan teks beraliran semula jadi, tidak kaku dan mudah difahami. Hubungan ayat yang lancar menunjukkan penulis menguasai teknik penulisan akademik yang tersusun. Kohesi yang kuat membentuk persembahan hujah yang lebih profesional dan meyakinkan. Seterusnya, kita beralih kepada koheren. Koheren bermaksud kesinambungan logik antara idea dalam teks. Jika kohesi menekankan hubungan dari segi bentuk bahasa, maka koheren pula menekankan hubungan dari segi makna dan tersusun pemikiran penulis. Penulis yang tidak koheren akan kelihatan berselerak, tidak mempunyai aliran logik dan akhirnya menyebabkan pembaca sukar memahami imej atau mesej utama. Dalam petikan yang kami analisis, koheren jelas wujud melalui susunan isi yang sistematik dan logik. Penulis memulakan dengan pengenalan tentang sistem kurikulum di Malaysia, kemudian menerangkan kepentingan kemahiran abad ke-21, diikuti dengan peranan teknologi multimedia dan diakhiri dengan peranan guru serta hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Susunan seperti ini menunjukkan penulis merancang struktur penulisannya dengan teliti supaya pembaca dapat mengikuti aliran pemikiran secara berperingkat. Setiap perenggan mengembangkan idea sebelumnya disertai dengan fakta, teori dan rujukan baharu. Contohnya, apabila membincangkan tentang dasar KPM, penulis turut mengaitkannya dengan pelaksanaan sebenar teknologi di sekolah. Ini menunjukkan kesinambungan antara teori dan aplikasi praktikal yang menjadikan penulisan ialah atau lebih bermakna dan relevan. Antara ciri-ciri koheren yang dapat diperhatikan ialah idea berkembang secara teratur dan logik tanpa melompat dari satu topik ke topik yang lain. Yang kedua, setiap perenggan berfungsi menyokong mesej utama teks. Yang ketiga, aliran pemikiran tersusun dari permulaan hingga kesimpulan, menunjukkan penulis mempunyai kerangka pemikiran yang matang. Kesimpulannya, tahap koheren dalam petikan ini sangat baik. Pembaca dapat mengikuti hujah tanpa kekeliruan kerana penulis menggunakan struktur yang jelas dan logik. Hubungan antara idea utama dan sokongan fakta juga kukuh. Koheren yang baik menjadikan teks kelihatan profesional
dan memperlihatkan kematangan akademik seorang penulis. Akhir sekali, kita masuk ke bahagian keempat, iaitu aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik. Aplikasi kejelasan menunjukkan kepada bagaimana penulis mengamalkan dan menerapkan prinsip kejelasan dalam tulisan sebenar. Ia bukan hanya teori, tetapi bagaimana kejelasan itu dilaksanakan melalui bahasa, struktur, ayat dan penyampaian fakta. Dalam petikan yang kami analisis, penulis menggunakan bahasa formal, padat dan ilmiah yang sesuai dengan konteks pendidikan. Setiap hujah disertakan dengan bukti dan sumber sahih. Contohnya yang dapat kita lihat, ini menunjukkan penulis tidak menulis secara rambang, sebaliknya berpaksikan pendidikan yang sahih. Selain itu, penulis sentiasa mengaitkan fakta dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), menjadikan penulisan lebih relevan dan kontekstual. Gaya penulisan penulis juga sangat tersusun. Setiap perenggan mempunyai ayat topik, huraian, contoh dan kesimpulan kecil. Ini menunjukkan kemampuan penulis untuk mengawal struktur teks dengan baik. Antara ciri kejelasan yang dapat kita lihat dalam petikan ialah fokus penulisan kekal pada satu tema utama, iaitu penggunaan teknologi multimedia dalam pendidikan. Yang kedua, tiada penyimpangan idea atau isu luar konteks. Yang ketiga, struktur ayat pendek, jelas dan mudah difahami. Yang terakhir, gaya penulisan metro dan objektif, menunjukkan penulis tidak berat sebelah tapi berpandukan fakta. Secara keseluruhannya, penulis berjaya mengaplikasikan prinsip kejelasan dengan sangat berkesan. Penulisan berpaksikan data, disokong dengan bukti empirikal dan tersusun dari segi struktur. Gabungan kejelasan, kohesi dan koheren menjadikan teks ini contoh model penulisan akademik yang baik, mudah difahami dan mempunyai kekuatan hujah yang tinggi. Sebelum kita menutup pembentangan kita, dapat kita lihat bahawa kejelasan, kohesi dan koheren merupakan tiga elemen utama yang menentukan kualiti penulisan akademik. Penulisan yang jelas memudahkan pemahaman. Penulisan yang kohesif menunjukkan keterikatan bahasa yang baik. Dan penulisan yang koheren menonjolkan kesinambungan logik idea yang meyakinkan. Apabila ketiga-tiga unsur ini digabungkan, barulah sebuah teks akademik mencapai tahap kecemerlangan dan profesionalisme yang sebenar. Sekian, terima kasih.